Dan kalau pi package yang satu lagi, package 8850 ni, dia termasuk dengan Haramain Speed Train daripada Mekah nak ke Madinah. Kalau yang package 7850 ni dia akan naik bas lah. Kita sedia bas juga pada Mekah nak ke Madinah. Tapi dia ambil masa dalam 6 jam perjalanan dia. Kalau naik train dalam 2 jam lebih je, 2 jam ke 3 jam saja. Jimatlah masa kita. Lepas tu pula, dia masuk visa umrah. Dia termasuk visa umrah untuk 8850 ni. Jadi macam Cik Iyah apa semua ni kan. Kita memang galakkan untuk ambil yang package yang visa umrah lah. Sebab daripada segi perubatan berdaftaran dekat hospital apa semua, ditanggung oleh visa umrah ni kalau jemaah tu kena masuk hospital. Macam tu. Lepas tu pula dapat lagi satu ziarah iaitu kita bagi percuma ziarah rare. Ziarah rare ni kita akan bawa jemaah ke tempat-tempat yang jangan dilewati lah dekat Madinah. Ada 8 ke 10 tempat jugalah. Jadi kan kita pergi nanti kan akan ada satu hari Maulidur Rasul dekat Madinah. Dia tak ada sambutan apa pun. Tapi kita seronok lah sebab kita akan dapat rasa feel tu macam mana kita dapat melihat secara terus perjalanan seorang Nabi ni. Dan lagi-lagi dengan ziarah rare ni. Banyak tempat-tempat yang jangan dilewati lah di Madinah. Package dia murah je dalam 8850. Kita adalah 7850, 8850 no Cik Yah no. Jadi jomlah kita pergi sama-sama dengan Cik Yah, kita pakat-pakat lah no. InsyaAllah kalau boleh kita ajak satu kampung kita pergi dengan Cik Yah ni. Sekampung Cik Yah bersama untuk umrah insya-Allah. Umrah bersama Kak Cik Yah satu kampung. InsyaAllah amin. Tu yang seronok tu bila kita pergi ramai-ramai adalah apa nama adik-beradik kita, jiran-jiran kita kan. Seronok lah. Kan. Jadi dah habis dah habis isi ke? Dah habis isi terus nah. Jadi jangan duk balik lagi nak boleh scan terus. Okey, tak nak scan. Scan. Selagi mana dia tak scan saya tak pergi balik. Cik Ya jaga pintu sana nah.